Semuanya mula terkantoi bila jiran tingkat atas mengadu yang paip dia ni tersumbat teruk. Bila plumber datang nak repair, paip tu bukan tersumbat disebabkan makanan ataupun minyak, tapi tersumbat kerana daging-daging manusia yang mereput. Masa tu 11 September 2017. Satu petang yang cukup nyaman, cuaca elok dan angin pun sepoi-sepoi bahasa. Dekat sebuah tasik di Ontario, Canada, ada beberapa orang ni tengah mancing macam biasa. Tiba-tiba salah seorang daripada pemancing dekat situ nampak macam ada benda yang terapung tak jauh dari tempat dia berdiri. Masa tu pemancing tu dengan cucu dia yang baru berumur 11 tahun. Awal tu dia ingat benda tu adalah sampah yang dibuang. So bila dia nampak tu kan, dia pun pesanlah dekat cucu dia, kalau kita nampak sampah macam tu, kita kena buang untuk jaga kebersihan. So diorang pun balinglah tali pancing ke arah sampah tadi ni untuk sangkut dan tarik. Banyak kali juga diorang ni try dan akhirnya baru berjaya. Diorang pun tariklah sampah tu sampailah naik ke atas jeti. Masa ni lah diorang baru perasan ini bukan sampah biasa. Benda yang diorang pancing naik tu lebih ngeri dari apa yang diorang bayangkan. Diorang ni sebenarnya pancing badan manusia jenis perempuan. Hanya ada bahagian badan ni je tau. Bila diorang nampak je badan tu kan, diorang tahu perempuan ni bukan mati secara normal. Sebabnya badan dia ni telah dipisah-pisahkan dengan anggota badan yang lain. So dalam keadaan yang terkejut dan panik tu, si atuk tadi ni pun terus call polis. Tak lama kemudian polis dengan pihak wartawan pun sampai dan diorang pun mula mengelilingi kawasan tu. Masa pemeriksaan awal ni kan, detektif Shah ini bukan kemalangan, tapi ternyata memang ini dah sah-sah pembunuhan. Okey, masalah sekarang ni kan, cuma ada bahagian badan ni je. Tak ada kepala, tak ada tangan, tak ada kaki. Bukan tu je, tak ada pengenalan diri macam IC ke apa tau. Badan perempuan ni pula bersih dari segala tatu, parut ataupun tanda lahir. So macam agak susah lah kalau orang yang kenal mangsa ni nak cam tanda special dia ni kan. Dan kalau korang nak tahu, Lake Ontario ni pula memang besar sangat-sangat dan tengah-tengah tasik tu pula adalah sempadan Canada dengan New York. So boleh jadi badan ni datang dari mana-mana je. Maybe dari US sana ataupun maybe boleh jadi juga di sebelah Canada. So sementara tunggu laporan DNA dari Makmal ni kan, polis pun buatlah siasatan awal. Diorang check database orang yang hilang dan masa diorang tengah check tu kan, ada satu nama yang keluar. Tapi disebabkan result DNA pada masa tu belum lagi keluar, so nama tu cuma masuk senarai kemungkinan. Lama jugalah polis ni tunggu sampailah 2 bulan kemudian barulah result ni keluar. Badan yang diorang jumpa tu merupakan seorang gadis yang baru berusia 18 tahun yang bernama Rory H. Nama Rory ni match dengan nama senarai yang diorang cak awal-awal tu. Manakala family Rory ni pula pada masa tu memang tak jangka langsung yang anak diorang ni akan mati setelah berbulan-bulan hilang tau. Diorang tak berfikir macam mana badan anak diorang ni je boleh tercampak dalam tasik. Siapa yang bunuh dia? Kenapa? Lepas tu mana tubuh bahagian badan dia yang lain? So bila dah tak ada saksi dan petunjuk yang kurang jelas, jadi polis kena siasat dulu siapa Rory ni sebenarnya. Rory dilahirkan pada Julai 1999. Dia membesar di kawasan pinggir bandar di Toronto. Sejak kecil lagi, dia ni memang ada jiwa yang penyayang dan dia sangat suka dengan haiwan. Apa yang unik pasal Rory ni, dia suka berkawan dengan orang yang lebih tua dari dia berbanding kawan dengan rakan sebaya. Dia juga digambarkan sebagai seorang gadis yang cerdik, ceria dan energetik. Walaupun dia ni jenis yang happy go lucky punya orang kan, tapi family dia agak complicated. Semuanya bermula dengan atuk dia sendiri. Atuk dia ni seorang pengasas kumpulan motosikal yang agak dikenali. Geng-geng ni memang hardcore punya dan pernah jadi geng bikers yang terbesar di dunia. Atuk dia juga pernah didakwa mengedar dadah, serang orang dan dipenjara selama 22 tahun. Kalau korang nak tahu, atuk Rory ni ada banyak anak, berbelas-belas orang. Salah seorang anak lelaki dia bernama Harley dan dia ni sangatlah rapat dengan Rory. Pakcik dia ni pun sama macam atuk dia, pernah ada rekod kesalahan berkaitan dengan dadah. Walaupun keluarga dia ni bermasalah kan, tapi Rory seorang gadis yang baik dan penyayang. Sampailah di umur 14 tahun, semuanya mula berubah. Masa itulah ada seseorang ni yang bagi dia rasa dadah buat kali pertama. Jadi bila dia dah try benda tu, dia pun mula terjebak. Mak dia pula tak tahu macam mana nak tolong Rory. Akhirnya mak dia pun pergilah report dekat Badan Kebajikan Kanak-Kanak pasal anak dia. Agensi ni lebih kurang macam Child Protective Services. Tak tahulah kat Malaysia ni ada ke tak. Mak dia terpaksa buat macam tu sebab mak dia ingat yang anak dia ni boleh diselamatkan dan agensi tu akan tolong. Tapi macam sia-sia je usaha tu dan Rory ni jadi semakin teruk pula. Dia mula berkeliaran dekat tempat yang tak sesuai untuk remaja macam dia lepak tau. Masa dia umur 17 tahun, dia tinggal dengan pakcik Harley dia tadi ni. Masa tu pula pakcik
dia ni tengah menjalani tahanan rumah atas kes dadah. So macam tak berapa nak kena lah kan dia tinggal dengan pakcik dia tu. Memang makin menjadi-jadilah perangai dia. Tapi 6 bulan sebelum Rory ni menghilang kan, family dia ada nampak yang Rory ni ada perubahan besar tau. Dia dah ada boyfriend yang stabil dari segi kewangan bernama Tony. Kemudian Rory pun sambung study balik dan tak lama lepas tu dia pun dapat kerja. Masa ni Rory dah mula sewa apartmen sendiri tau. Hidup dia memang nampak berubah ke arah positif dan even pada masa tu dia juga telah disahkan mengandung. Jadi pada masa ni family dia memang nampak lah yang dia ni memang nekat nak ubah hidup dia. Tapi tak lama lepas tu ada tragedi yang berlaku. Rumah mak Rory ni terbakar dan mak Rory cedera. Tapi yang sedih tu kan, anjing kesayangan Rory mati dalam kebakaran tu. So sejak kematian anjing dia ni kan, Rory mula ambil barang balik dan dia mula jadi hilang kawalan. Orang yang kenal Rory mula perasan yang Rory ni berubah jadi pendiam dan berahsia. Even pakcik dia pun perasan perubahan Rory. Pakcik dia cubalah nak sembang-sembang dengan Rory, nak tackle dia punya mood kan, tapi Rory ni macam tak berapa nak melayan dia. So kali terakhir pakcik dia berjumpa dengan Rory semasa diorang ni berpelukan, dan pelukan tu macam pelukan yang selamat tinggal tau. Rory peluk erat sangat pakcik dia. Tapi pada masa tu pakcik dia macam tak syak apa-apalah, cuma pakcik dia rasa pelik kenapa kau punya peluk ni macam bukan nak cakap kita akan jumpa lagi, tapi seolah-olah macam nak cakap okey pakcik, ini adalah kali terakhir kita akan berjumpa. So bila dia dah hilang macam tu, barulah pakcik dia faham perubahan dia. Kawan-kawan dia pula nampak Rory buat kali terakhir pada 27 Ogos. Ada seorang lagi saksi cakap yang dia nampak Rory ni masih hidup 3 hari kemudian. Saksi tu cakap yang dia hantar Rory ni ke sebuah hospital pada 29 Ogos. Bila polis cek CCTV dekat hospital tu kan, diorang nampak Rory keluar dari hospital selepas 15 minit dia masuk ke situ. Dia cuma berjalan seorang diri dan dia tak jumpa doktor pun. So itu adalah rakaman terakhir Rory sebelum dia menghilang. Lepas tu badan dia telah dijumpai pada bulan November. Masa hari yang dia pergi ke hospital tu, family dengan kawan-kawan dia pernah cuba untuk kontak dia tapi tak pernah dapat. Diorang pun buatlah report polis, create awareness dekat Facebook dan print flyers, lepas tu edarkan dekat kawasan sekitar. Tapi tak ada sesiapa pun yang nampak Rory. Walaupun masa tu badan Rory dijumpai dekat tasik, diorang tetap cakap itu mungkin bukan Rory sampailah DNA dia yang telah mengesahkan itu adalah Rory. Sepanjang 6 minggu tu kan, polis ni pun ada teori diorang sendiri. Diorang percaya pembunuh Rory ni mungkin seorang pemburu ataupun seseorang yang berpengalaman dalam bidang perubatan. Sebabnya cara badan Rory ni dipotong terlalu kemas dan clean. Macam orang tu tahu apa yang dia buat tau. Sampailah 28 Disember, polis terima satu call dari seorang lelaki bernama Sean dan dia ni seorang plumber. Dia cakap dia telah dipanggil ke satu apartmen Oshawa sebab penyewa dekat tingkat atas ni cerita sinki dengan dia punya batap ni dah tersumbat teruk. Lepas tu bau busuk tu pun dah mula naik sampai diorang ni dah tak tahan lagi. Penyewa basement ni cakap dekat penyewa atas tadi nanti dia akan cuba repair sendiri. Tapi penyewa atas ni dia dah tak tahan lagi dan diorang pun panggil lah plumber sendiri, which is si Sean tadi itulah. So penyewa dekat basement tu pula adalah seorang lelaki yang berumur 45 tahun bernama Adam dan dia dah menyewa dekat situ dah 10 tahun. So bila Sean dah sampai dekat depan pintu rumah Adam ni, dia pun ketuklah pintu. Bila Adam buka je pintu rumah, terus keluar bau busuk yang sangat menyengat sampaikan Sean ni nak termuntah. So Sean pun perkenalkanlah diri dia adalah seorang plumber dan dia datang ke situ sebab nak cek pipe apa semua, dan Adam ni pun bagi Sean masuk. Sean pun mulalah buat kerja dan cari punca benda tu tersumbat, dan apa yang dia tarik keluar dari pipe tu memang dia takkan lupa sampai dia mati. Sean cerita dekat polis yang dia tarik daging hampir 6 kilo keluar dari pipe tu tau. Lagi banyak dia tarik, lagi kuatlah firasat Sean rasa ini adalah daging manusia. Kecurigaan dia tu jadi lagi valid bila ada beberapa helai rambut yang melekat dekat daging-daging tadi. Lepas polis dapat berita pasal tu kan, diorang pun teruslah pergi ke rumah Adam. Polis pun ketuk pintu rumah dia dan Adam pun buka. Ayat pertama dia cakap dekat polis, sudah, memang benda tu mayat. Polis pun teruslah gari dia dan pada masa itulah Adam dia cakap lagi, kalau korang nak baki badan dia, aku ada simpan dalam freezer. Dan bila polis pergi buka freezer dia tu kan, diorang jumpa anggota badan yang lain termasuklah kepala. Diorang tahu itu adalah Rory sebab dekat leher dia ada tatu yang bertulis alive. Masa Adam dalam kereta, detektif pun mula selongkar rumah dia. Bau daging-daging mereput tu memang sangat kuat dalam rumah dia. Lepas tu, barang-barang dalam rumah dia tu pula semuanya berselerak di merata tempat. Masa diorang tengah geledah tu kan, polis telah terjumpa alat permainan, lepas tu alat mengikat dan juga beberapa senjata macam tukul. Dekat tukul tu disahkan ada DNA Rory. Polis juga telah terjumpa sepasang kasut dalam plastik yang berlumuran dengan darah, dan darah tu juga disahkan sebagai milik Rory. Lepas tu polis masuk pula ke dalam bilik dia. Dinding dalam bilik dia tu kan penuh dengan kesan darah. So persoalan terbesar dekat sini, apa kaitan seorang lelaki tua dengan gadis yang berusia 18 tahun yang tengah mengandung? Even keluarga Rory pun tak
kenal siapa Adam ni tau. So polis pun siasatlah dengan lebih mendalam dan diorang pun ceklah Facebook Adam ni. Memang sangat disturbing guys. Dia post benda-benda yang berkaitan dengan perbuatan hubungan badan dan juga mainan-mainan tu. Lepas tu ada gambar yang dia pegang pisau besar dan dia letak caption, rumah aku adalah tempat aku gantung gari. Melalui Facebook dia ni jugalah polis dapat trace ex-girlfriend Adam. So ex-girlfriend dia cerita yang Adam ni memang sangat obses dengan video-video yang tak senonoh dan juga laman web yang penuh dengan video-video kemalangan, pembunuhan dan juga dismemberment. Benda-benda hardcore yang disturbing macam tu memang dia sangat suka. Dia cerita lagi yang Adam ni suka perempuan yang senang dikawal dan berbadan kurus. Ex-girlfriend dia kata fetish Adam ni lebih kepada hubungan badan yang sangat kasar sampai kan ex-girlfriend dia rasa takut tau. Ex-girlfriend dia pernah terfikir, kalau aku terus bersama dengan lelaki ni, mungkin aku akan mati. Semasa polis geledah rumah dia tu kan, diorang terjumpa pisau pemburu dalam laci dapur. Pisau tu memang dikhaskan untuk melapah kulit haiwan. Dan pisau yang sama ni juga Adam telah gunakan untuk potong tubuh badan seseorang. Bila polis cek betul-betul dekat pisau tu kan, diorang terjumpa ada tibisan daging dekat bilah pisau. Bukan tu je tau, polis juga terjumpa sebuah pipe bom yang belum lagi meletup dalam rumah dia. Bayangkan kalau tiba-tiba benda tu meletup, apa yang akan jadi dekat penghuni atas ni. So tisu manusia yang ada dekat daging pisau pemburu tu kan dibawa ke makmal untuk dicek. Rupanya tisu DNA tu bukan milik Rory. Okay, fast forward selepas 6 bulan kemudian, polis pun buatlah sidang media dan cakap DNA dekat pisau pemburu tadi tu adalah milik Candice yang berusia 19 tahun. Dia hilang sejak 10 tahun yang lepas. Bila polis cek, ada persamaan di antara Candice dan juga Rory. Diorang ni ketagihan dadah dan pernah hidup sebagai gelandangan. Candice hilang pada Mac 2008 dan sejak dari tu family dia tak henti-henti cari dia sampailah polis jumpa DNA dia tadi. Bayangkan selama 10 tahun dia hilang tu, family dia pun tak tahu dia kat mana, apa jadi dekat dia. Dan lepas tu baru diorang dapat tahu yang anak diorang ni sebenarnya dah mati kena bunuh. Ayah Candice pernah cakap yang dia dah berpuluh-puluh kali pergi buat report polis, tapi disebabkan anak dia ni jenis nakal, penagih dadah, so polis macam tak berapa peduli sangat lah. Padahal ayah dia dah cakap dekat polis yang anak dia ni akan update dekat dia kat mana je dia pergi. Tapi polis buat tak kisah dengan report dia dan rasa kehilangan Candice ni adalah benda normal. Mungkin polis anggap yang Candice ni adalah budak bermasalah, sampah masyarakat, so buat apa nak peduli. Mungkin macam tu. So sekarang ni polis nak tahu pula apa hubungan Candice dengan Adam tadi. So kita berbalik kepada Adam yang dah kena tahan dengan polis dan masa ni dia dalam sesi soal siasat. So bila polis tanya, dia pun mulalah bercerita. Tapi cara dia bercerita tu kan lebih kepada berhati-hati, takut dia tersalah cakap. Dia takut nanti dia akan dituduh sebagai seorang pembunuh pula. Tapi dia salah. Dia ingat bila dia terlalu berhati-hati tu, dia akan selamat lah. Semakin dia bercerita, semakin banyak jawapan yang polis ni dapat. Adam cerita yang dikenal dengan Rory sebab Rory tinggal tak jauh dari situ. Dia juga pernah bawa Rory masuk ke dalam rumah dia dan dia jamu Rory makan. Dia cakap dia tak tahu macam mana Rory ni mati tau. Tapi bila dia nampak Rory dah tak bernyawa, dia ambil keputusan untuk cerai-ceraikan tubuh badan Rory. Dia letak Rory dalam freezer dan bahagian badan Rory yang depan ni kan dia buang ke dalam tasik. Lepas tu dia kata Tuhan je yang tahu kenapa dia biarkan mayat Rory ni rest dalam freezer dia. Dan pada malam Christmas tahun 2017 barulah dia pergi flush bahagian badan yang lain tu ke dalam saluran paip. Dia cakap dia buat pada masa tu jiran-jiran dia memang tak ada dekat rumah. Dan masa proses dia nak cerai-cerai semua badan ni, dia buat dalam batap sebab mudah dia nak basuh lepas tu. So polis pun mula tanya pasal Candice. Dia mengaku yang dia kenal Candice sebab Candice ni pun gelandangan yang tidur tak jauh dari rumah dia. Lepas tu dia pun ulang cerita benda yang sama macam mana dia buat dekat Rory. Jemput Candice ni datang makan kat rumah, tapi dia tak tahu macam mana Candice ni mati dan sebab apa dia mati. Selama 12 jam dia kena soal siasat, Adam ni masih lagi tenang dan steady tau. Akhirnya polis pun dah cukup bukti untuk tuduh dia sebagai pembunuh. Sepanjang perbicaraan, dia langsung tak mengaku yang dia bunuh Rory dan juga Candice. Kemudian perbicaraan dia tertunda bila masuk zaman COVID. Kes dia terpaksa dibicarakan melalui video sebab memang ada SOP kan. Tapi itulah, kadang-kadang Adam ni tak masuk pun dalam sesi perbicaraan dia tu sebab dia fikir yang dia boleh pilih untuk masuk ataupun tak. Tapi pendakwa rasa inilah masanya nak tunjuk perangai Adam ni memang buruk dekat mata hakim. Pendakwa pun cerita yang Adam ni tak banyak orang tahu pasal latar belakang dia. Dia ni kerja sebagai guard dan kadang-kadang dia kerja dekat stesen minyak. So tak banyaklah benda yang menarik pasal hidup dia ni. Kemudian pendakwa pun bentanglah bukti-bukti macam mana cebisan tubuh badan Rory ni dijumpai dalam paip rumah Adam. Pendakwa juga tunjuk gambar percikan darah pada bahagian dinding bilik dia. So ini bermaksud Rory masuk ke situ bukan sebagai
oleh mayat tapi dia mati dalam rumah tu. Pendakwa juga telah menggambarkan dia ni sebagai seorang lelaki yang agresif berdasarkan cerita-cerita dari ex-girlfriend dia sebelum ni. So pendakwa percaya Candice juga dibunuh dengan cara yang sama Rory ni dibunuh. Diorang ni mungkin dipukul ataupun dia cekik dan kemudian dibuang. Tapi kalau ikut cerita Adam ni, dia memang tak nak cerita langsung apa yang jadi dekat Candice. Dia tak nak cerita dekat mana dia buang mayat Candice tu. Pada masa ni jugalah polis telah bentangkan bukti yang diorang jumpa DNA Candice dekat pisau depan hakim. Nak tahu tak apa respon si Adam ni? Dia cakap, sepatutnya aku dah rebus je dulu pisau tu. Tapi itulah asyik tertangguh-tangguh buat kerja sampai aku pun lupa pasal tu. Sama jugalah macam kes Rory tu. Dia cakap yang dia buka freezer, tengok badan Rory setiap hari, dan setiap kali tu jugalah dia cakap, esok je lah aku buat. Dia punya esok-esok tu sampai berbulan-bulan dan sampailah polis jumpa semuanya. Dia nak salahkan diri dia sebab suka sangat tangguh kerja, lepas tu semuanya dah kantut. Lepas tu Adam ni macam cubalah nak backup diri dia sendiri walaupun nampak macam merepek. Dia katalah yang hidup dia memang tak ada hala tuju, lepas tu tak pernah disayangi oleh mak ayah dia. Even masa dia kecil pun ada sejarah gelap yang mana babysitter dia liwat dia masa dia berusia 4 tahun. Macam-macam ceritalah diputar belik nak raih simpati si hakim ni. Kemudian seorang saksi utama telah dipanggil bernama Paul, dan dia ni adalah seorang pemandu teksi yang selalu isi minyak dekat stesen minyak di mana Adam ni bekerja. Malam tu Paul cerita dia bergurau dengan Adam pasal Adam ni single, tak ada girlfriend, dan si Adam ni marah lah. Lepas tu dia pun tunjuklah satu video dekat dalam phone dia. Dia kata, nah tengoklah aku bukannya tak laku. Dalam video tu ada seorang perempuan yang masih lagi muda, tak pakai apa-apa, mata dia kena tutup dengan kain dan dia diikat dalam rumah Adam. Even Adam sendiri pun ada dalam video tu dan dia tengah buat benda-benda yang tak senonoh dekat perempuan tu. Paul ni sampai terfikir, budak perempuan ni bawah umur ke? Nampak muda sangat. Paul cerita juga yang Adam ni memang suka sangat tunjuk video orang kena bunuh ataupun video orang bunuh diri dekat dia. Adam ni macam terlalu obses dengan kematian tau. Kemudian turn ahli patologi pula bagi keterangan dan dia bernama Andrew. Andrew cakap yang diorang tak dapat tentukan punca kematian Rory. Tapi dekat kepala Rory ni ada 2 retak akibat hentakan yang kuat. Muka dia pula ada kesan lebam di kawasan dagu, kedua-dua belah pipi ni dan juga sekitar mata. Jadi Andrew kata dia yakin semua lebam tu terjadi sebelum Rory ni mati. So bila hakim dah dengar semua cerita-cerita, bukti-bukti daripada saksi-saksi, daripada polis, patologi apa semua ni kan, hakim pun simpulkanlah kronologi ringkas kematian Rory. Rory mungkin mati di tangan Adam sekitar 1 hingga 9 September 2017. So di antara tarikh tu, jiran dekat tingkat atas ni tak ada dekat rumah. Kemudian Adam telah keluar selama 36 jam dan pada 4 September location phone dia menunjukkan dia ada dekat Lake Ontario. So maybe masa ni lah dia pergi buang badan Rory ke dalam tasik. So hakim pun putuskan yang dia bersalah kerana membunuh Rory. Untuk Candice pula, walaupun badan Candice tak dijumpai, tapi confirm dia pun mati di tangan Adam. DNA yang ada dekat pisau tu dah cukup kuat. Tapi disebabkan tak ada bukti cara dia mati dan tak ada bukti yang dia ni kena kerat, so dia dituduh membunuh tanpa niat. Hakim pun cakap dekat dia yang kau ni terlalu bahaya dan kau takkan dilepaskan ke dalam masyarakat lagi. So Adam pun dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup untuk kes pembunuhan Rory dan 18 tahun untuk kes Candice. Akhirnya family kedua-dua pihak ni berpuas hatilah dengan keputusan hakim. Sampailah pada November 2021 dia tunjuk dekat polis lokasi sebenar dia buang mayat Candice. Korang nak tahu tak dekat mana? Kubur Candice tu dekat gila dengan rumah dia tau. Dia tanam Candice tu 9 meter dari rumah dia. Memang gila tu mamat ni. Tapi apa yang mengecewakan family Candice adalah mahkamah tak boleh nak ubah hukuman bunuh tanpa niat kepada membunuh. But at least dia kena duduk dalam penjara lah agak lama kan. Kalau dia masih hidup, dia mungkin akan keluar pada tahun 2042 dan masa tu umur dia pun dah nak dekat 70 macam tu lah. Sampai ke hari ni memang dia tak pernah cerita macam mana dia kenal Rory dan juga Candice. Dia juga tak pernah cakap kenapa dia bunuh diorang berdua ni. So akhirnya keluarga Candice dan juga Rory telah mendapat jawapan yang diorang tercari-cari selama ni. Adam pula mungkin akan mati mereput dalam penjara. Macam mana kalau family Rory yang ada dalam penjara tu tahu kes ni? Confirm lah yang Adam ni takkan keluar hidup-hidup sebab dia dah bunuh family diorang. Tapi itulah sampai sekarang tak tahu apa motif sebenar Adam. Kenapa dia bunuh diorang dan apa yang terjadi sebenarnya. Kita cuma boleh teka je tapi hanya Adam ni je yang tahu. So guys, kalau korang suka video Rina, jangan lupa untuk like video ni, komen pendapat dan teori korang dan subscribe sekali. Terima kasih sebab sudi tengok sampai habis dan macam biasa, jaga diri, jaga orang sekeliling dan kita akan jumpa lagi dalam kes yang seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.